Kami akan dipertemukan dengan Etun yang merupakan bekas kekasih Gomo. Etun seorang transgender yang bersama-sama dengan Gomo sebelum ini. Dan kami akan berusaha untuk ke Singapura bagi mendapatkan penjelasan daripada Ramlah. Kenapa Papa Gomo terus menyerang Perdana Menteri PMX? Kerana Papa Gomo tak boleh lagi nak menerima hakikat dan kebenaran bahawasanya dia terpaksa membayar saman kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia menggelarkan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai bekas banduan. Kenapa sahabat? Sebab Papa Gomo nak menutup kisahnya yang bukan bekas banduan. Papa Gomo adalah banduan yang telah disahkan dan dipenjarakan akibat memeras ugut ataupun mengambil rasuah sewaktu Gomo menjadi anggota polis trafik. Gomo menyerang sahabat kepada PMX iaitu Datuk Seri Salim. Kononnya Datuk Seri Salim terlibat dengan AMLA. Kenapa? Kerana Papa Gomo nak menutup isunya yang sedang disabitkan berkaitan dengan AMLA. Jadi strategi Papa Gomo untuk menampakkan dia itu hebat, maka dia mencari kesalahan ataupun dia memburukkan orang supaya dia tak nampak sedang dibicarakan berkaitan dengan AMLA. Dan saya telah dihubungi oleh sahabat Papa Gomo ketika berada di Danau Kota dalam kumpulan yang berada dalam gym. Jadi di situ kita akan kongsikan kehidupan Papa Gomo. Papa Gomo ini anak kelahiran Kelantan. Anak kepada Wan Idris yang berasal di Pasir Putih. Keluarganya telah dihalau oleh penduduk kampung kerana jahat. Papa Gomo dibesarkan dengan keadaan yang tidak ada agama kerana dia ini anak lorong yang terpaksa mencari rezeki dengan kerja-kerja yang dia sendiri pun tak sanggup sebenarnya. Tapi oleh kerana kehidupan daripada kecil, ayahnya bergelumang dengan masalah, maka Papa Gomo dibesarkan dengan keadaan yang seperti ini. Jadi kita tak boleh nak salahkan Papa Gomo juga. Tapi kehidupan telah meletakkan Papa Gomo berada dalam situasi itu. Sebab itulah bila dia jadi polis yang jahat. Bila dia jadi rakyat yang jahat. Kerana kehidupan daripada kecil dia dibesarkan begitu. Tetapi saya pelik dan hairan tentang rakan-rakan dia yang duduk berada dengan Papa Gomo tidak pun menasihat supaya Papa Gomo menjadi orang yang baik. Memberikan sokongan kepada Papa Gomo walaupun dia tahu Papa Gomo itu melakukan kesalahan. Jadi lepas ini kita akan bongkarkan kehidupan Papa Gomo sewaktu berada di Danau Kota dan daripada mana sumber Papa Gomo. Semuanya akan terbongkar. Papa Gomo oleh kerana keterlaluan, maka inilah masanya untuk sama-sama kita tunjukkan siapa sebenarnya Papa Gomo secara terperinci. Papa Gomo ini dia berkawan dengan orang-orang yang seperti mana kenyataan dia lah. Ni kenyataan dia. Sebab dalam kehidupan kita ni, kita ada ramai kawan-kawan. Sebenarnya ada ramai kawan-kawan. Jadi kawan-kawan yang orang cakap geng-geng yang underground ini, semua berkawan. Tak ada orang baik berkawan dengan orang macam tu. Tujuan apa dia berkawan? Sebab Papa Gomo pernah berada dalam kumpulan itu. Sebab itu sikap Papa Gomo kalau dia bercakap seperti dia tidak ada agama. Betul sahabat. Sebab dia boleh mengambil air sembahyang ketika dia menjadi esko pergerakan pemuda di bawah kepimpinan Dr. Ashraf Wajdi. Dr. Ashraf Wajdi lah yang ajar untuk dia solat dan menyertai majlis usrah. Kalau tak kerana Dr. Ashraf Wajdi sampai hari ini, Papa Gomo tak tahu nak ambil air sembahyang ataupun wudu. Tetapi orang macam Papa Gomo, dia tak kenang jasa orang. Sebab itulah Dr. Ashraf pun dia fitnah. Ada guru-guru dia pun menjadi fitnah Papa Gomo. Sanggup dia gelarkan guru yang mengajar dia solat sebagai guru yang sesat.
Nak buat macam mana kehidupan dia macam tu? Kesian kepada Papa Gomo sebenarnya. Dia terpaksa, orang panggil, survive kehidupan dia dengan jalan yang tak betul. Tapi tak apalah. Nanti kita akan bongkarkan berkenaan dengan Etol, Ramlah dan apa sebenarnya pekerjaan Papa Gomo di Danau Kota. Nantikan dan saksikan